Wah, apa benda ni? Ini adalah replika gunung berapi. Replika gunung berapi ini adalah khas untuk subjek sains. Hai kawan-kawan. Nama saya Puteri Na'amalina Sofia binti Muhammad Nasri. Saya daripada TVPSS SK Mataha. Pada hari ini, sekolah kami mengadakan majlis pelancaran minggu STEM. Kawan-kawan nak tahu apa itu STEM? STEM adalah Sains, Teknologi, Engineering, Mat dan Matematik. Nak tahu lebih lanjut? Sila tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita berkesempatan untuk berbincang mengenai Minggu STEM bersama pegawai dari Pejabat Pendidikan Daerah. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Bolehkah Puan berkongsi tentang kepentingan STEM dalam pendidikan kita? STEM ni banyak kepentingan dia. Di antaranya adalah semua bidang dalam pekerjaan dia melibatkan STEM. Jadi sebab itulah kalau kita tengok dengan menguasai bidang STEM, maka anak-anak kita dapat menceburkan diri dari bidang-bidang yang ditawarkan dalam masa sekarang ni. Boleh? Okey. Bagaimanakah pihak PPD menyokong sekolah dalam memperkasakan pendidikan STEM? Okey. Antara sokongan yang kami boleh berikan adalah dengan memberikan bimbingan, memberi cadangan tentang apakah program-program yang boleh dilaksanakan dalam Minggu STEM dan bagaimanakah dapat meningkatkan minat murid terhadap bidang STEM. Terima kasih Puan. Sesama.